akan mati juga. Bapa saya nak projek hospital tu mula dalam setahun dua ni. Tapi saya bingung. Saya perlukan abang saya. Nak jumpa dia bukan main susah. Cik Edi, kalau abang Cik Edi tu susah sangat nak sampai dekat sini kan, nak datang sini jumpa Cik Edi, Cik Edi pergi je lah Tanjung Malim. Alah Cik Edi Tanjung Malim, bukannya jauh sangat, Baling Batu pun boleh sampai Cik Edi. Siapa cakap dia kat Tanjung Malim? Sekarang ni dia ada kat Copenhagen. Sebelum ni saya nak jumpa dia, dia dekat Glasgow. Bila dia ada kat sini, saya pula yang tak ada. Oh. Tak apalah. Cik Edi pergi je kat Tanjung Malim. Sebaik saja dia sampai dari Copenhagen nanti. Pasal temu janji. Tak apalah, saya boleh sekat semua temu janji. Janji Cik Edi dapat jumpa dengan abang Cik Edi, ya? Memang awak boleh buat macam tu. Tapi papa saya tu nak datang lusa. Abang saya pun tak balik-balik lagi. Papa saya tu dia nak saya buat keputusan. Dan saya belum bersedia nak buat keputusan sekarang. Cik Edi, sebenarnya kalau kita nak bina hospital ni kan, apa yang susah? Kita nak bina bangunan ke kita nak beli alat-alat dia? Masalahnya, Lily, saya bukan pakar dalam bidang ni. Saya perlukan abang saya. Pakar perunding Australia tu? Pakar perunding asing. Tak. Saya tak suka bergantung dengan diorang. Tahu je lah kita ni kurang pengetahuan. Terpaksa dengan cakap orang. Tak tidak, kita pun tak tahu. Saya rasa itulah masalahnya. Tenaga pakar. Susah nak dapat diorang. Cik Edi, apa kata kalau kita labur untuk latih tenaga pakar ni? Melabur macam mana? Taja. Kita boleh taja siapa-siapa yang nak belajar jurusan perubatan. Betul juga tu. Tapi saya rasa tentu lama kan nak tunggu dia orang sampai jadi pakar. Cik Edi, memanglah lama. Tapi kalau kita tak latih, mana kita nak dapat pakar dia kan? Reputasi hospital swasta bergantung dengan tenaga pakar. Takkan kita nak ambil doktor-doktor baru untuk kerja dengan kita? Habis tu Cik Edi, takkanlah hospital swasta ni asyik nak rembat aja doktor-doktor daripada hospital kerajaan. Habis tu hospital swasta ni buat apa? Patutnya kita ni sama-sama latih orang-orang yang semua-semua ni daripada bawah. Ini tak, mentang-mentang kita ada duit, kita semua nak main siap. Apa ni Cik Edi? Wah, boleh tahan juga awak ni, ya? Dah pergi panggilkan pengurus semua manusia kita. Baik, Cik Edi. Dari kerana masa. Cik Edi tu nampak je macam suka berseronok, Datuk. Tapi bila buat kerja, dia betul-betul serius. Dia tak percaya belak-belak cakap orang. Hari ni ada consignment besar. Tu yang dia pergi pelabuhan tu, Datuk. Dia nak periksa sendiri. Sebenarnya saya kesiankan dia. Anak bongsu selalunya manja. Tapi dia macam terabai. Kenapa Datuk cakap macam tu? Cik Edi, apa yang tak cukup, Datuk? Dari segi kemewahan memanglah. Tapi saya tahu dia tu kesepian. Tak ada tempat bermanja. Tak ada tempat mengadu. Yalah, baru 15 tahun mama dia datang. 17 tahun dah duduk sendiri kat luar negara. Sampai 10 tahun. Kadang-kadang saya rasa bersalah kalau mati. Datuk, janganlah risau. Cik Edi tak pernah pun cakap pasal hal tu, Datuk. Saya yakin Cik Edi faham keadaan Datuk. Saya pula kahwin dengan orang asing. Duduk kat negara asing. Saya tak sengaja saya bawa haluan saya, dia bawa haluan dia.
Macam mana Datuk? Jodoh Datuk dengan orang asing. Encik Eddie pun nanti akan bertemu jodoh juga. Masa tu dia ada tempat memandir dah Datuk. Itulah yang saya harap-harapkan ini. Menantu perempuan bungsu. Tapi yang saya nampak cuma perempuan-perempuan cantik bersilih ganti. Belum masanya agaknya Datuk. Encik Eddie muda lagi, 29 tahun Datuk. Itulah yang saya harap-harapkan ini. Ada juga tujuan, malah matlamat. Syam tahu tak? Itulah gambar rasa kro yang paling hudu yang dia boleh dapat. Dia letakkan sebelah gambar Syam. Betul-betul dekat buku nota dia. Apa lagi? Kenalah kawan dia belanja dia makan sate kat restoran Melayu. Nasib baik kawan dia pilih nak dibandingkan dengan rasa kro. Kalau dengan Hugh Jackman, tak boleh cari makan lah abang dia ni. Syam. Ellie dah besar sekarang, Syam. Dah 10 tahun. Dia bangga sangat dengan Syam. Papa bawa lah dia bercuti kat sini. Nak bawa macam mana, Syam? Siapa yang nak jaga dia kat sini? Mama dia sibuk dengan syarikat kat sana. Susah nak tinggal. Kita pula sibuk kat sini. Syam, kan lebih senang kalau Syam aja yang bercuti kat sana. Bagi peluang diri Syam rapat dengan Alicia. Alicia boleh jadi ibu yang baik pada Syam. Papa cakap ni macam Syam ada masalah dengan Risha je. Papa tahu Syam tak ada masalah. Cuma kadang-kadang Papa rasa macam Syam ni jauh sangat. Terasing. Padahal Syam masih lagi ada keluarga. Ada Papa, ada Saiful, Kak Baidura. Ellie dengan Alicia pun keluarga kita juga, Syam. Saiful macam mana? Sekarang dia ada dekat Copenhagen. Minggu depan dia balik lah. Papa tengok dia sehati betul dengan Kak Baidura. Papa suka tengok dia bahagia. Papa nak Syam pun bahagia macam tu. Papa ingat Syam tak cemburu tengok abang dengan Kak Baidura tu. Datuk, tunggu apa lagi? Syam tunggu Puteri Gunung Ledang. Kenapa? Masih tak dapat hati nyamuk lagi? Itulah. Hai, pening tu.